Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's Hai Smile. Senyum selalu hidup korang akan sentiasa bahagia dan tenang. So hari ni Is nak buat video dengan sekian lamanya Is tak buat video. So hari ni Is nak buat video unboxing. Macam yang korang nampak depan ni, besar. Lama je menunggunya. So guys, okay. So hari ni Is nak unboxing. So jom kita buka. Okay. Bismillah. Mungkin Is rasa Is dah tahu. Dia daripada Iman Shopee. Jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. So kita dah buka. Kau agak-agak apa? Oh tak boleh raya. Okay, belakang. Belakang kosong. Oh, wow. Alah, tapi Is dah terpotong lah guys. Tak suka. Dah terpotong sikit. Okay. Kau nak tengok? Sekejap. 1, 2, 3. Yes, this is Thermal punya planner. So Is beli full punya. Kau nak tengok isi dalam dia tak? Jom. 1, 2. Ya, Is tengok dulu. Okay. 2. Ting. So dalam ni ada ini. Wah. Jom kita buka satu-satu. So yang pertama kita ada ni. Inilah yang specialnya, okay. Ni Is akan simpan. Is tak guna pun. Biasalah kita ni penyimpan je. So kita ada dapat this one. This one tak ingat apa benda. Nak buka tak? Jom kita buka, okay. Is takut nak buka ni. Aha. So jom kita tengok apa benda ni. Betul kot. Ni. Jeng jeng jeng. Ui, bau printernya. Tak, dia buka macam mana sebenarnya ni? Macam ni ke? Betul kan? Sebab atas ni je, yang lain tak boleh tu pun. So macam ni. Dia ada tulis QC Pass. Tapi kenapa atas ni macam tak cantik guys? Hai, macam boy lah. Sekejap kita letak tepi dulu. Nampak tak? Tak nampak lah. Korang tak nampak kan? Dia macam tak berapa cantik sangat lah. Tak apalah, boleh lah ni. Itulah, tak cantik sangat lah. Dia macam terkoyak-koyak. Lepas tu tengok. Ini pun sama. Ada benda melekat kat sini. Lepas kat sini dia macam tak cantik lah. Nampak macam memang tak cantik lah. Ayuh. Oh, ni kalender. Okay guys, ni kalender. Macam ni kot. Macam ni ke? Tak apalah, halalah. Tapi QC Pass macam mana korang QC ni? Ni atas ni tak cantik tau. Lepas tu macam kelomot pula tu. Siapa lah yang pergi QC ni? QC tak pas pula tu. Lah. So dia akan jadi macam ni. Kita letak. Dia sepatut jadi macam ni. Okay.
Macam ni. Lepas tu buka. Takkan nak koyak, memang hidup lah. Alah, gam dia pun tak cantik. Depan ni. Tapi tu lah, atas ni macam terkoyak lah guys. Tak suka lah. Dia macam tak kemas tau. Masa kelomot pula tu. Hai. Mana QC tadi? Apa dia punya QC ni? Super ni. QC pun aduh. Stres. Tak cantik. Tak apalah. Kita simpan dulu. So kita nak buka buku. Ini yang penting guys. So ni last. So ada ni. Tak tahu ni untuk apa. Cuba terangkan ini untuk apa. Gift card mana? Inilah bag tu. Ada dalam ni ke? Hello? Tiada. This is the bag. Okay, ada temir kat sini. Biarlah panjang-panjang. So ada temir. Kat sini ada T. Temir. Okay. Tapi yang ni, kenapa kosong? Cuba explain. Kenapa kosong? So inilah dia punya yang utama. So ni adalah yang utama. Temir punya T-planer. Ni kot. This one. Congratulations, you are now one of these. Cantik ya guys. So memang cantik lah. Warna purple. Dia ni purple. Jom kita buka satu persatu. Kita nombor berapa? Lah. Dia kata ada macam tulisan kita nombor berapa kan? Alah, ingat dia tulis. Kena tampal je guys. Ya ha. This numbers. Mana numbers lah? Ingat dia tulis. Rupa dia tampal je. Ayuh. Ingat satu-satu dia tulis. Tampal je. Tak apa-apalah. Kita nombor 05679. Nampak macam hidup guys. Tapi cantik guys. Yeah. Cantik. Temir punya. This T-planer. So. Itu sahajalah kita punya unboxing. So dia lah panjang-panjang. Kita memang gitu. It's Friday. Apa. Okay. Tak apa-apalah. Yang penting inilah. Ini cantik. Ini cantik. Dia punya ni korang tak nampak. Tak nampak kan? Memanglah sebab handphone ni blur. So inilah. Begitu. So itu sahaja unboxing daripada Haiza. Tak tahulah Haiza guna ke tidak. Kotak. Kotak dia mahal lah. Kotak special lah. Tapi itulah. Book ni. Apa ni? Kalender ni lah. Macam fast sikit lah. Sebab atas ni. Lepas tu dia macam kelomot tau. Macam. Cantik lah. Ni. Atas ni. Patutnya cantik kan le. Ayuh. Siapa yang buat ni? Apalah. Boleh lah ni kan. Yang penting sampai. Kalau suara tu macam tak dengar, pandai-pandai korang je. So this is my temir punya. Ni apa ni? Oh, sarung ni ke? Oh, sarung dia. Kenapa dia tak letak? Oh, tak yalah. Biarlah letak dah ni.
So kita dah dapat kita punya temih punya ni. So jomlah kita apa? Kita balik pula buku ni. Nak guna macam saya lah. Sorry lah guys, kita ni details. Tapi tak apalah. Macam mana dah dapat dah kan. So this is the bag. Yalah kita buat thumbnail. So okay guys, jangan lupa like, comment and subscribe. Thank you for your watching. Tak tahulah nak guna ke tidak. Macam sayang je nak guna. Macam tak boleh lah. Macam nak guna tapi sayang. Macam mana tu? Tengoklah kalau Is rasa nak guna, Is guna. Kalau tidak, idok lah ya. So guys, jangan lupa like, comment and subscribe. Thank you for watching. Tapi kotak dia besar and cantik. Sebab dia punya ni timbul tau. Korang nampak? Tak nampak kot. Tapi dia punya ni timbul lah. Okay guys, jangan lupa like, comment and subscribe. Thank you for watching. So siapa yang nak kurus 3 ke 7 kilo sebulan boleh DM, boleh pergi ke IG Is Haiza_Liza ataupun TikTok sama juga Haiza_Liza. Is akan letaklah kat sini. So jangan lupa like, comment and subscribe. Thank you for watching. Bye.